Nak capai financial freedom ini tak senang, tapi tak susah juga. Anda mesti kena ada 3 ciri-ciri ini. Sebelum itu, apa maksud financial freedom? Keadaan di mana pendapatan pasif anda cukup untuk biayai gaya hidup tanpa pekerjaan atau active income. So, macam mana nak capai? Jadi, dalam video ini saya nak kongsikan kepada anda cara atau kaedah bagaimana nak capai bebas kewangan walaupun gaji anda, let's say, 1,700. Anda jangan lihat gaji permulaan anda sebagai pengakhiran. Okay? Ramai yang saya kenal bermula daripada gaji yang rendah tetapi ada 3 ciri-ciri ini, satu hari nanti mereka pun mampu capai bebas kewangan. Ciri-ciri yang pertama, tak bergantung harap kepada satu sumber pendapatan. Logik akal lah. Kalau gaji 1,700, berapa banyak simpanan yang anda boleh buat? Let's say kalau anda simpan 10% sekalipun, RM170 untuk mereka yang bergaji 1,700 can be so big. So, what can you do? Sebab itu saya cakap, jangan bergantung harap kepada satu sumber pendapatan sahaja. Anda kena tambahkan sumber pendapatan yang lain. Tak perlu pun nak tambah sampai 5, 6, 7 jenis pendapatan. Okay? Bak kata ada satu quote, on average, millionaires have 7 source of income. Which is kind of true, tetapi kalau saya nak kongsikan kepada anda jutawan ini, mereka bermula dengan 1 dulu, kemudian mereka tambah 1. Dah okey, baru tambah lagi 1. Bukannya terus tak start je ada 7 jenis pendapatan. Sebab bila anda terus ada 7 jenis pendapatan tanpa asas yang kukuh, maksudnya setiap pendapatan itu tak boleh nak memberikan impact ataupun pendapatan yang cukup-cukup besar untuk mengubah hidup ataupun nasib kehidupan anda. So, nasihat saya, kalau nak tambah sumber pendapatan ini, pastikan datang daripada kemahiran berpendapatan tinggi. Contohnya macam kemahiran pemasaran or marketing, kemahiran penjualan, sales. It can also be like video making, video content creation. So, ini adalah kemahiran-kemahiran pada zaman sekarang ini sangat-sangat relevan. To be fair, kebanyakan bisnes, termasuk bisnes saya juga, memang memerlukan mereka yang mempunyai kemahiran-kemahiran membuat konten, shoot video, edit video dan sebagainya. So ini adalah salah satu bentuk kemahiran berpendapatan tinggi. Tetapi jangan ingat, kalau anda berada dalam industri ini dan anda bekerja dengan orang lain, that is your kemahiran berpendapatan tinggi. Kemahiran berpendapatan tinggi ini adalah apabila anda sendiri buat untuk diri anda sendiri. So like in my case, okay, saya ada banyak video yang saya buat. So video, cakap dekat video ini merupakan satu kemahiran. Okay, editing video. Idea macam mana nak shoot video konten yang viral. So this is what I mean by kemahiran berpendapatan tinggi. Kenapa saya tekankan kalau nak tambah sumber pendapatan tambahan, pastikan ia datang daripada kemahiran berpendapatan tinggi. Sebab beberapa faktor. Yang pertama, semua orang ada 24 jam sehari. Betul tak? So, kalaulah kerja yang anda buat ini dengan masa yang anda kena luangkan tak setimpal dengan bayaran yang anda dapat, then you just create another job. So, hence why nak buat side income, pastikan anda buat side income yang mana pendapatan itu tiada ceiling. So, you can earn as many as you want. Saya bagi contoh, one of kemahiran berpendapatan tinggi adalah kemahiran bercakap. So, contohnya dulu kalau saya bercakap, let's say lah, kalau saya dijemput untuk bercakap tentang topik pengurusan kewangan, 1 jam, mungkin saya hanya boleh charge RM100 sahaja, bergantung kepada kemahiran saya ketika itu. Tapi, as time goes by, saya boleh charge, let's say, RM2,000 sejam. Dan orang sanggup bayar sebab orang nampak value yang saya boleh berikan kepada mereka. So, pointnya, jangan bergantung kepada satu sumber pendapatan sahaja. Ciri-ciri yang kedua, pastikan anda labur duit simpanan anda. Jangan sesekali biarkan duit simpanan anda ini berada dalam bank semata-mata. Laburkan dia, contohnya ke dalam ASP misalnya, okay? Ataupun mana-mana instrumen yang boleh memberi pulangan kepada anda. Semua orang kaya tahu satu rule, iaitu mereka akan laburkan duit mereka. Mereka nak duit mereka ni bekerja untuk mereka. Bukannya mereka bekerja untuk duit. So this is the mindset shift. Seperti apa yang saya dah kongsikan kepada anda, semua orang ada masa yang terhad. 24 jam sehari sahaja. Tetapi duit
unlimited. So, kalau anda ada duit dan anda laburkan duit ini ke dalam tempat pelaburan yang memberi pulangan yang konsisten, let's say 3%, 4%, 5%, duit ini lama kelamaan akan compounding dan akan menjadi sangat-sangat besar. Tetapi, malangnya ramai orang tak sabar. Mereka nampak duit, mereka terus belanjakan duit tersebut. Itulah kesilapan ramai orang. Jangan sampai bila anda dah tua, bila anda dah berumur, dah nak pencen, baru nak belajar tentang pelaburan. Sebab apa? Sebab kalau anda nak hebat dalam pelaburan ini, anda perlu asah kemahiran itu seawal usia muda lagi. And satu benda yang saya nak kongsikan kepada anda lah. Sebab macam saya sendiri pun, saya dah melabur dah beberapa tahun dah. It takes time. Dia bukannya anda belajar hari ini, esok anda dah boleh melabur. Tak boleh. Maksudnya anda kena melabur sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit. And that's what I did as well. So dulu bila saya first time belajar tentang pelaburan ini, saya mulakan dengan modal yang kecil. Supaya kalau saya rugi, at least kerugian saya itu tak besar. Dan bila saya dah mula dapat return yang konsisten, then barulah saya berani untuk tambahkan modal saya dengan cara yang selamat dan sistematik. And also, when is the best time to invest your money? Ramai orang ingat, masa terbaik untuk melabur adalah apabila dah ada duit yang banyak. Sebenarnya, masa terbaik untuk melabur adalah 10 tahun yang lepas. Anda bayangkanlah kalau anda melabur ke emas 10 tahun yang lepas, berapakah nilainya sekarang ini? Sebab itu ada kata-kata yang mana the best time to invest is 10 years ago. Tapi jangan risau, the second best time to invest is today. And point yang kedua ni is all about building a future. Anda mungkin tak nampak kesannya sekarang ini. Bila anda melabur duit anda takkan tiba-tiba terus jadi kaya raya. Tetapi percayalah, lepas 10 tahun, lepas 20 tahun, lepas 30 tahun, saya boleh jamin kalau anda melabur kat tempat yang betul dan secara konsisten, anda akan dapat melipat kali gandakan kekayaan anda sekarang ini. Disclaimer siap-siap, sebelum anda melabur, pastikan anda dah cukup tabung simpanan anda. Jadi, berapakah minima simpanan yang semua orang wajib ada? Sekurang-kurangnya 6 bulan gaji sebagai tabung simpanan kecemasan. Dan last but not least, yang ketiga, pandai jaga duit. So, jaga duit ni maksudnya apa? Maksudnya anda jaga aliran tunai duit masuk dan keluar. Pastikan anda sentiasa belanja di bawah kemampuan, bukannya di luar daripada kemampuan. Ini sangat-sangat penting sebab kalau anda continue to spend more, sampai bila nak kaya? Let's say lah, gaji anda RM1,700, betul tak? So, anda pun spend RM1,700. Bila gaji anda naik RM10,000 sekalipun, kalaulah perbelanjaan anda RM10,000, maka nilai kekayaan anda masih lagi kosong. So, sebab itu, walaupun gaji anda sekarang ini, let's say RM1,700, pastikan anda jaga duit dengan allocate siap-siap, okay, at least, 10%, kalau 10% tak mampu, 5% or even 1%. 1% daripada RM1,700 bersamaan dengan RM17. Simpanlah RM17 dalam tabung simpanan supaya anda boleh bina satu tabiat yang sihat, iaitu tabiat menyimpan dan tabiat belanja di bawah kemampuan anda. So, this is a very, very important. Yang kalau anda tak akur pada ciri-ciri yang ketiga ini, let's say anda pandai melabur duit anda ada banyak sumber pendapatan, tetapi kalau anda memang spend so much, anda akan hilang segala-galanya. So there you go. 3 ciri-ciri mereka yang boleh capai bebas kewangan, tak kisahlah gaji anda berapa. At the end of the day, it's not how you start your life, but it's how you end your life. Mungkin sekarang ini gaji anda baru RM1,700. Tetapi dengan ilmu kewangan yang betul, ilmu pelaburan yang betul dan anda sangat disiplin dan konsisten, anda pun boleh capai bebas kewangan dalam masa yang singkat. Nak capai financial freedom bukanlah mudah tetapi bukanlah susah. Yang penting anda kena terus tambahkan ilmu kewangan dan konsisten menyimpan dan melabur supaya anda boleh kembangkan duit anda pada masa hadapan. Dan salah satunya adalah melalui CIMB Jaga Duit. Kalau anda pergi dekat website Jaga Duit, ada macam-macam financial tips yang anda boleh belajar secara percuma. Nak tahu lebih lanjut? Klik link yang saya sertakan dalam ruangan description sekarang. That's all from me. I'll see you in my next video.